ada. Gamifikasi buat kita ceria. Oh yeah, oh yeah, ilmu pasti best. Wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4 sekolah rendah. Bersama teacher sekali lagi, Cikgu Zahian, untuk meneruskan pembelajaran sains kita pada hari ini. Okey, jadi apa agaknya yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, apa pun teacher harapkan, cikgu harapkan kamu semua sihat dan bersemangat untuk belajar sains. Okey. Hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting, iaitu kemahiran proses sains. Okey, kemahiran ini adalah asas kepada semua penyiasatan dan penemuan dalam bidang sains. Jadi mari kita sama-sama fahamkan apakah itu kemahiran proses sains. Okey, cumanya kemahiran proses sains terbagi kepada 12. Jadi untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan sentuh dulu hanya 6. Okey, 6/12. Kenapa? Kerana pastikan kamu tertunggu-tunggu sambungan video yang lagi 6 kemahiran proses sains itu. Okey, jom kita belajar. Sebelum kita pergi jauh, mari kita sama-sama mengetahui objektif pembelajaran pada hari ini. Di mana kamu semua mestilah yang pertama 1.1.1 iaitu memerhatikan dengan menggunakan semua deria yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku. 1.1.2 mengelas dan membandingkan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri sepunya. Seterusnya 1.1.3 mengukur dengan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul. 1.1.4 ialah membuat inference dengan menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh. Kemudian 1.1.5 meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data. Dan yang terakhir sekali 1.1.6, kamu akan dapat berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkannya dalam maklumat itu ataupun idea tersebut secara sistematik. Apa itu kemahiran proses sains? Okey, ia adalah kemahiran asas yang digunakan oleh saintis dan pelajar dalam penyiasatan saintifik. Kemahiran ini melibatkan pemerhatian, pengumpulan data, analisis maklumat dan membuat kesimpulan secara sistematik berdasarkan bukti yang diperoleh. Ringkasnya, ia adalah cara saintis berfikir dan bekerja. Kemahiran ini penting untuk murid-murid seperti kamu. Okey, yang pertama, ia membantu kamu memahami konsep sains dengan lebih mendalam. Yang kedua, ia membina kemahiran berfikir kritis dengan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ia juga akan meningkatkan kemahiran inquiry atau ingin tahu apabila membuat keputusan berdasarkan kemahiran proses sains. Untuk yang 6 ini, yang pertama ialah memerhati, yang kedua ialah mengelas, yang ketiga ialah membuat inference, yang keempat ialah mengukur dengan menggunakan nombor, yang kelima ialah meramal dan yang keenam ialah berkomunikasi. Yang ketujuh ialah membuat hipotesis, yang ke-8 ialah mentafsir data, yang ke-9 ialah mengawal pemboleh ubah, yang ke-10 ialah mendefinisi secara operasi, yang ke-11 ialah menjalankan eksperimen dan yang terakhir, yang ke-12 ialah menggunakan ruang dan masa. Baiklah, mari kita mulakan dengan kemahiran pertama dan yang paling asas iaitu memerhati. Memerhati bermaksud menggunakan semua deria dan alat jika perlu untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan sesuatu fenomena atau perubahan yang berlaku. Yang kedua ialah mengelas. Okey, apa maksud mengelas? Mengelas bermaksud membandingkan dan mengenal pasti persamaan atau perbezaan berdasarkan ciri sepunya. Bayangkan
jika kamu mempunyai sekumpulan mainan, kita boleh kelaskan mainan itu kepada mainan beroda dan mainan tidak beroda. Atau kita boleh kelaskan mainan tersebut mengikut warna ataupun mengikut saiz ataupun mengikut jenis bahan. Okey, begitu juga dalam sains. Kita boleh mengelas benda hidup atau benda bukan hidup, atau bahan yang boleh larut atau bahan yang tak boleh larut. Baiklah anak-anak, untuk uji kefahaman kamu sedikit awal ni, okey, cuba kamu tengok slide. Sekarang cuba kamu kelaskan haiwan yang ada di slide dengan kumpulan yang betul. Okey, pastikan kamu tahu apakah haiwan-haiwan itu. Okey, inilah jawapan tentang haiwan tadi. Okey, jadi di sini kita boleh kelaskan mengikut kumpulan yang mana haiwan yang hidup di darat dan haiwan yang hidup di air. Okey, kamu boleh lihat haiwan yang hidup di darat ialah arnab dan kuda. Dan haiwan yang hidup di air ialah udang dan sotong. Seterusnya, mengukur dan menggunakan nombor. Ini bermaksud menggunakan alat dan unit piawai dan teknik yang betul. Contohnya, kalau kita hendak ukur panjang pensel, kita akan gunakan pembaris dan unit sentimeter cm. Kalau kita nak mengukur suhu badan, kita akan gunakan termometer dan darjah Celsius. Okey, pastikan kita guna alat yang betul dan bacaan yang tepat. Kamu cuba. Di slide ini terdapat satu soalan yang mana kamu perlu membuat pengukuran pensel. Okey. Jadi ada pilihan jawapan di situ, ada pita pengukur, ada pembaris dan ada tali pengukur. Jadi cuba kamu jangkakan apakah jawapan untuk soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey, kemahiran yang seterusnya ialah berkomunikasi. Apakah maksud berkomunikasi? Ia bermaksud merekod maklumat ataupun idea dalam bentuk yang sesuai. Mempersembahkan maklumat atau idea secara sistematik. Bagaimana kita berkomunikasi dalam sains? Okey, kita boleh melukis rajah, menulis laporan, membuat carta ataupun graf. Contohnya, kalau kita perhatikan pertumbuhan pokok, kita boleh catat ketinggian dalam jadual, ketinggian pokok setiap hari. Okey, dan cuba lukiskan graf pertumbuhan. Baiklah, sekarang kalau kita sama-sama tengok melihat pada slide, okey, ini adalah contoh lakaran bahagian ikan. Okey, kamu boleh tengok slide ini dan cuba kamu lakar dan labelkan bahagian anggota badan haiwan yang lain. Contoh seperti ikan ni. Okey, boleh cuba. Seterusnya ialah tentang berkomunikasi juga, tetapi pada kali ini ialah membina graf. Jika kamu melihat slide, kamu akan nampak carta palang yang menunjukkan bilangan murid mengikut bangsa bagi tahun 6 Arif. Okey, jadi di situ palangnya berwarna-warni dan ada di situ ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita akan belajar untuk siri yang kedua nanti. Baiklah, sekarang tengok slide yang seterusnya, masih tentang berkomunikasi. Kamu dapat lihat gambar yang mana bahan yang terapung dan bahan yang tenggelam. Cuba kamu kelaskan bahan yang terapung dan bahan yang tenggelam. Seterusnya ialah membuat inference. Bermaksud menyatakan kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperoleh. Contohnya seperti kita buat tekaan awal. Okey, berdasarkan apa yang kita nampak. Contoh, kalau kita nampak roti itu berkulat. Berkulat, kita dah tahu dah berkulat daripada roti yang putih. Bila berkulat ada tumpukan hitam, tumpukan kelabu, tumpukan hijau. Okey, kenapa agaknya roti itu berkulat? Kerana mungkin roti itu terdedah kepada udara yang lembab. Okey, anak-anak kena ingat, inference mestilah yang munasabah dan logik. Seterusnya, kemahiran proses sains yang terakhir untuk hari ini ialah meramal. Okey, apa itu meramal? Meramal ialah menjangkakan sesuatu berdasarkan corak
atau maklumat sebelumnya. Ini macam kita cuba teka apa yang akan berlaku seterusnya berdasarkan apa yang anak-anak tengok slide, yang mana di slide ini ada soalan dan berdasarkan gambar ramalkan apa yang akan berlaku kepada ikan tersebut selepas beberapa hari. Okey, anak-anak boleh tuliskan jawapan ataupun typekan mesej di link Telegram yang ada di deskripsi channel. Okey, untuk tugasan kamu pada hari ini, kamu boleh lihat slide yang mana kamu perlu membina peta minda. Okey, baca arahannya. Lakarkan nota kemahiran proses sains yang kamu belajar pada hari ini di buku nota sains. Okey, kamu mestilah nota kamu mestilah berbentuk peta minda. Kamu boleh rujuk. Ya, ada di dalam slide itu contoh peta minda. Jadi kamu boleh sertakan tugasan kamu di dalam link Telegram nanti. Tugasan yang seterusnya, kamu juga boleh merujuk kepada slide yang ada. Slide ini berkehendakkan kamu perlu membuat aktiviti ria. Okey, aktiviti ini kamu boleh rujuk di buku teks muka surat 5. Okey, sains tahun 4. Jadi kamu boleh mengelaskan objek yang ada di dalam soalan dan kamu boleh screenshot dan hantar kepada teacher di dalam link Telegram nanti. Terusnya, santai uji semak kefahaman saya. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada pokok ini jika ditutup dengan kotak hitam. Okey, apabila kamu tengok slide, refer dan rujuk kepada slide, kamu boleh cuba untuk berkomunikasi, kemahiran proses yang akan berkomunikasi dan cuba ramalkan apa yang akan berlaku pada pokok tersebut. Okey, anak-anak, kita telah sampai ke penghujung video dan pembelajaran. Jadi di sepanjang video ini kamu telah belajar tentang 6 kemahiran proses sains. Kemudian kamu sudah buat tugasan yang mana kamu boleh menjawab soalan santai dan aktiviti ria, dan kamu juga sebenarnya boleh mendapatkan sijil selesai belajar di link yang ada di deskripsi channel YouTube nanti. Okey, dan jangan lupa kamu perlu mengisi borang penilaian kendiri untuk kefahaman kamu dan rujukan cikgu juga. Jadi sampai di sini sahaja. Kita jumpa di video yang seterusnya. Sehingga itu, jaga diri, jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mari belajar, jangan putus asa. Cikgu Zayan bawa cara berbeza. Sains, teknologi semuanya ada. Gamifikasi buat kita ceria. Oh yeah.